Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Bersama-sama saya hari ini novelis Belimbu iaitu Encik Syah Mazlan dan pemain bola sepak top iaitu Nael Ali. Saya Wazir Hamzah, kru TV PSS Tops mengalulukan kedatangan Encik Syah Mazlan ke SK Mata Terengganu. Selamat datang ke SK Mata Terengganu. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan kedua-dua penyampai podcast kita hari ini. Dipersilakan Encik Syah Mazlan untuk menceritakan serba sedikit latar belakang diri. Okey. Nama diberi sebenar, nama sebenar lah. Yang awak tahu Syah itu nama pena penulis. Okay. So nama sebenar dalam surat beranak Muhammad Hazriq Syaki bin Muhammad Mazlan. Jadi nama Syah tu saya ambil daripada nama saya sendiri, iaitu Syaki. Sebab dalam hidup saya seorang je yang panggil saya Syaki, iaitu wan saya, nenek saya. Jadi bila nama tu saya komersialkan jadi penulis dan saya ambil nama ayah saya iaitu Mazlan, Muhammad Mazlan, saya letakkan sekali jadilah Syah Mazlan. So latar belakang saya seorang yang aktif bersukan daripada umur di kalangan awak, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah hari ni masih aktif dalam bidang sukan. Dia dah tak main bola sepak, dah kurang lah main bola sepak. Dia more tu aktiviti individu, sukan sendiri. Apa yang saya buat sekarang, saya tengah komit dengan satu aktivitis iaitu lari, sukan lari. Tapi tak main road, saya jarang main road, saya main sukan hutan. So berlari dalam hutan, trail run lah. Benda ni saya baru start daripada 2 tahun lepas. Dan tahun ni baru saya aktif dekat event. Baru saya masuk slot event. So sebelum-sebelum ni just lari dan suka-suka pergi berlari. Lepas tu berhenti, berlari balik. And sekarang tahun ni saya pergi lebih jauh, iaitu distance yang saya buat tahun ni paling tinggi 35 kilo. 35 kilo. So dalam 35 kilo tu ada cabaran, nak kena training, nak kena cukup makan, cukup rehat, cukup latihan. So benda tu saya lalui seorang-seorang yang saya buat daripada dulu sampai sekarang. Aktif sukan. So dulu training dengan kawan-kawan, sekali satu grup, sekarang kena training seorang-seorang. Sebab sukan individu kan. Siapa nak challenge? Tak. Kita kena challenge diri kita sendiri. So itu latar belakang saya. Dan satu lagi latar belakang untuk pelajaran, saya habis diploma kejuruteraan mekanikal di Politeknik Sultan Azlan Shah. Kenapa tak pergi ke arah mekanikal tu? Ada beberapa sebab. Saya dah mau tu bisnes dan buat freelance kerja. Sebab tak pergi ke arah mekanikal, kerja kilang ataupun kerja pemesanan, sebab saya dah shock untuk buat freelance. Ada bisnes yang saya tengah runkan iaitu minyak urut, which is Majel X nama dia. Cuma kali ni saya tak lupa pula nak bawa, tapi tak apa. Itulah sikit yang saya boleh bagi tahu tentang latar belakang saya. Seterusnya dipersilakan sahabat saya Muhammad Nael Ali cerita serba sedikit latar belakang. Terima kasih Wazir Hamzah, kru TV PSS. Nama saya Muhammad Nael Ali bin Muhammad Azwan. Saya anak kedua dalam 5 adik-beradik. Saya sekolah di SK Mata Terengganu. Saya umur 11 tahun. Saya tinggal di Taman Sutera Prima. Okey, terima kasih Nael menceritakan serba sedikit latar belakang diri. Mengapa Encik Syah Mazlan memilih bola sepak sebagai sukan yang paling minat diceburi? Okey, sukan bola sepak ni bagi abang, sukan bola sepak ni dah daripada dulu lagi. Daripada zaman atuk kita, monyang kita, sukan bola ni dah famous. So bila kita pula hidup dengan keadaan lelaki, abang anak nombor 2, atas abang pun ada seorang lagi abang. So bila kita orang hidup berdua daripada kecil, kita orang lelaki yang bukan main dekat dalam rumah, kita orang main dekat luar rumah. So kecil-kecil apa yang kita orang boleh main waktu kecil yang mudah, yang tak banyak keluar duit, main kaki ayam pun boleh, iaitu bola sepak kan. So sukan tu daripada abang umur 4 tahun abang dah start main bola sepak, sampailah sekolah menengah, sampailah universiti, sampailah sekarang abang mesti main bola sepak. So
Sebab sukan tu ramai orang minat kan. Tapi untuk minat ceburi dalam bola sepak disebabkan kawan-kawan abang, circle abang, semua orang yang suka main bola sepak. So nak tak nak kita kena try juga main. So daripada situ dah datangnya minat. Daripada umur 4 tahun main petang-petang, hujan, petir, panas pun masih main. So daripada situ minat tu datang. Tapi kalau kita tak rasa benda tu, mungkin minat tu tak sampai kan. So daripada kecil abang dah start untuk bermain sukan tu, walaupun tak pergi ke arah lebih tinggi, kompetitif ke apa, walaupun main petang-petang, tapi abang still main. Abang masih main kan. So daripada situ lah minat tu datang. Sikit-sikit pergi wakil sekolah kan, pergi main club. Start tu dapat pula duit orang bayar kan, main club orang bayar. So daripada situ minat tu datang. Minat sukan tu macam-macam. Abang bukan main satu sukan je, abang main macam-macam sukan. Untuk bola sepak, minat tu datang memang daripada kecil. First sukan yang abang main dalam hidup abang is bola sepak. So sukan yang lain tu adds on waktu sekolah. Bila abang dah start untuk tahu sukan lain, abang pergi ceburi sukan lain. Macam tu. Dipersilakan Nael untuk menceritakan kenapa memilih bola sepak sebagai sukan yang paling minat. Kenapa tak pilih main bola keranjang ke atau bola tampar? Bola keranjang, rim dia tinggi sangat rim dia. Kalau bola tampar pula tak boleh dribble. Jadi saya pilih bola sepak. Macam tu lah. Maksud awak tinggi main bola keranjang? Tak sampai ke macam mana? Tak sampai. Tak sampai? Stephen Curry tu orang paling pendek dekat NBA. Tapi cara dia main macam mana? Dia tak perlu pun nak masuk. Dia daripada luar je dia just throw the ball. Nampak? Tak boleh. Dia bukan nak cakap abang saja, bukan nak turunkan awak ke apa, tapi sukan tu sebenarnya semua benda orang boleh main. Orang boleh buat. Betul. Dia nak tak nak ataupun tak je. Benar tak? Kan? Alasan ketinggian, ukuran badan itu bukan alasan. Arif Aiman kecil juga, tapi dia main level mana? Level mana? Level dengan Mak Saleh, orang luar negara, overseas, yang lagi tinggi daripada dia. Betul? So ukuran badan bukanlah penghalang kalau kita nak buat suatu perkara. Ini bagi abang lah, bagi abang. So itu, kalau sukan, terus sukan boleh main, tak ada masalah. Jadi awak nak ataupun tak je. Macam tu. Okay? Okay ni, abang bukan ada awak, kita santai-santai je. Borak je. Abang nampak awak macam nervous. So abang cool down sikit. Kita ajak borak. Apakah pengalaman Encik Syak Mazlan dalam sepanjang bermain bola sepak sehingga boleh menjadi penulis buku untuk bacaan murid di luar sana? Okay, untuk sukan bola sepak ni, ceburi sebab macam apa cakap tadi, orang semua minat dengan bola sepak. Perempuan pun minat dengan bola sepak. Sekarang pula musim World Cup kan. Tengok World Cup tak? Tak tidur malam kan ni? Macam mana kalau tidur tengok World Cup? World Cup pukul 1 pagi, pukul 4 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari waktu Malaysia. So bila abang minat dengan bola sepak, semua orang minat dengan bola sepak, abang cuba main sukan tu. So bila dah sampai satu tahap yang abang rasa abang dah puas untuk bermain, sebab asalnya abang bukan datang daripada family yang senang. Untuk abang nak main satu sukan, nak buat satu benda, duit datang. Duit boleh bagi, mak ayah boleh bagi duit untuk beli kasut, beli baju, beli stokin. Abang bukan datang daripada family tu, tapi abang dapat benda-benda tu semua daripada apa? Daripada abang main club. Baru abang merasa untuk abang pakai baju baru, stokin baru kan, kasut. Waktu abang mula bermain bola sepak, harga kasut tu RM9.90 je. Kalau orang semua tahu kasut pacukang macam tu, kasut yang macam kasut sekolah awak, warna hitam, tapi ada star dekat bawah. Kasut RM9.90. Dan kasut tu bawa abang pergi main daerah. Kasut tu orang semua dah pelik, kau pakai kasut apa?
Tapi ini yang abang mampu. So next bila dapat daerah, barulah dapat peluang untuk beli kasut lain. Sebab kenapa? Dapat duit main club. First boot abang Nike Tempo warna hijau. Nike Tempo warna putih hijau. So bila daripada situ, sukan abang tak boleh jauh daripada diri abang. So bila abang keluar universiti, abang dah terbiasa untuk buat kerja sendiri. Abang tak pernah kerja dengan orang. So abang biasakan diri abang untuk buat kerja sendiri. Daripada abang sekolah rendah, abang dah buat suatu benda, abang dapat duit. Which is abang main bola, abang dapat duit. Sama juga sekolah menengah, main bola, abang dapat duit. Daripada nilai yang kecil sampai nilai yang besar, sampailah habis universiti. Dekat universiti pun main lagi bola, sampailah sekarang habis universiti, apa yang abang nak buat? So nampaklah satu posting tu, asalnya budak sukan. Awak biasa tengok budak sukan seorang yang nakal ataupun seorang yang baik, duduk diam je. Tak, dia mesti seorang yang aktif, betul. Abang tak nafikan yang dulu abang seorang budak yang nakal, budak yang aktif, kan. Kalau ponteng pergi mana? Pergi surau, kan. So untuk abang cakap abang seorang baca buku daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, tak sangat. Tapi bila habis universiti, waktu universiti tu banyak abang belajar dari segi kena study sendiri. Tak adalah lecturer yang ajar, kan. Setiap kelas kita pergi attend 2 jam, betul. So bila dekat universiti tu, dalam masa yang sama kita kena study sendiri juga, kan. Tak duduk dengan classmate, kena duduk pula dengan kawan-kawan lain, kan. So nak kena tak study seorang-seorang. So dari situ abang belajar untuk hidup berdikari sendiri. Banyak dah start membaca daripada universiti. Keluar universiti, tak tahu nak buat apa, jadi stuck. Sebab abang dah terbiasa untuk berdikari. Sebab dalam waktu diploma pun abang dah biasa untuk berniaga. Abang berniaga, abang sebenarnya suka berniaga. So bila suka berniaga, abang pernah buka lah kedai makan, kedai minum, kedai air buah dekat dalam politeknik. So bila proses abang habis je diploma, abang habis study universiti, abang jadi stuck, tak tahu nak buat apa. Abang nampak satu posting Bling Book ni post. Abang bermula bukan terus naik ke atas pentas bercakap keluar buku, tak. Abang bermula daripada orang penjual buku. Abang mula dari situ. So bila daripada meja pameran tu, meja jual buku tu, abang kena jual buku, abang kena jual ilmu dekat orang untuk orang ambil buku tu, betul. So daripada situlah abang banyak membaca. So dari situ juga abang jadi seorang penulis buku. Dan daripada situ juga abang boleh bercakap depan orang ramai. Nampak? Satu benda je abang buat. Apa dia? Jual buku. Bukan, abang satu benda yang buat, iaitu membaca. Awak nak buat sih, cuba relax. So membaca. So dia membaca tu abang boleh disiplinkan diri abang, kan? Abang boleh bercakap depan orang ramai. So abang boleh tulis buku, nampak? Jadi pada satu perkara yang abang buat, iaitu membaca. Kalau kita tak membaca, abang tak ada dekat sini. Kalau abang tak suka membaca, abang tak ada dekat sini. Abang tak boleh bercakap depan orang ramai. So itulah yang buatkan abang, kenapa abang pergi ke arah penulisan buku daripada situ. So dalam masa yang sama, sukan tu abang tak jauhkan diri daripada sukan. Sentiasa ada dalam diri abang untuk sukan. So itulah dia, abang pergi ke sekolah, bawa watak abang sebagai seorang budak sukan. Sambil tu abang bawa buku juga. Dalam masa yang sama, buku tu pun boleh datangnya satu benda yang sama dengan sukan, iaitu apa? Disiplin. Nampak? Macam-macam benda kita buat, benda tu ada laluan dia. Sama ada kita nak cabar diri kita buat ataupun tak. So macam tu lah. Faham ni? Nail, faham? Betul ke ni? Okay, bagi Nail pula, apakah pencapaian dan pengalaman yang paling manis dirasai oleh Nail sepanjang main bola dan mewakili The Hawk Penang dan Sekolah Permata Tok Gandu? Pencapaian dan pengalaman manis saya waktu bermain dengan sekolah ialah bermain
bermain di MSSD. Baru-baru ini berjaya ke peringkat kalah mati, tapi kalah di suku akhir. Itu wakil sekolah? MSSD? Oh, kalah suku akhir. Kalah dengan sekolah mana tu? Sekolah Paul Jaya. Sekolah Power Jaya? Kuat-kuat lah? Kuat-kuat? Main posisi defense? Ni? Nail? Center back? Captain lah? Ha? So kalah berapa waktu tu? Kalah 1-0. Kalah 1-0 je? Defense macam mana? Bola tengah, dia shoot dari tengah. Ui, dia shoot dari tengah? Tak syok macam tu, main sebelah orang. Ya? Tapi dah tak boleh skor lah lepas tu? Okey. So kalah. Cuba lagi tahun depan lah? Okey. Ada setahun lagi kan? Apakah sasaran Encik Syak Mazlan dalam penulisan buku Blim Books ni? Okey, sasaran saya dalam penulisan ni, actually banyak dalam Malaysia ni publisher daripada luar. Bukannya ada Blim Books saja. So for now, starting ni saya memang start daripada Blim Book. So daripada Blim Book ni, saya sarankan penulisan, apa yang saya nak buat dengan penulisan ni, saya nak lebih kongsikan, actually saya suka bercerita dengan orang. So daripada saya bercerita guna mulut, saya boleh bercerita menggunakan buku juga. So sebenarnya buku saya Bola Hero dengan juara rugby tu, juara sukan rugby tu. So Bola Hero tu cerita tentang, bukannya tentang sukan saja, bola saja, tapi menceritakan tentang seorang budak yang sering kena buli, tapi dia selesaikan masalah bulinya dengan sendiri, dengan diri dia sendiri. Dia tak bagi tahu cikgu, dia tak bagi tahu mak ayah dia. Adakah dia lari daripada masalah buli tu? Tak. Dia seorang budak yang sangat berani dan sangat cepat berfikir. Sebab dia aktif dalam bidang reka cipta. Seorang budak yang aktif dalam bidang reka cipta. So reka cipta ni otak dia sangat-sangat kreatif. So dia selesaikan masalah dia dengan cara dia sendiri. Kali pertama dia cuba, dia gagal. Dia masih kena buli. Dia kena buli bukan dengan budak satu sekolah dengan dia, tapi dia kena buli dengan sekolah menengah. Kena buli luar daripada sekolah. So dalam cerita tu, abang sampaikan seorang budak yang boleh berdiri atas kaki dia, cuba selesaikan masalah dia, sampailah benda tu berhasil. Sekali pertama dia cuba, dia gagal. Kali kedua dia cuba, gagal lagi. Kali ketiga dia cuba, tapi ada satu bantuan daripada orang yang dikenal. Bukan cikgu dia, tapi orang ni bantu dia untuk selesaikan masalah dia. Which is apa yang saya sampaikan dekat situ. Siapa yang baca di kalangan awak sekolah rendah, yang awak boleh faham, yang abang boleh fahamkan awak, buku tu cerita tentang sama je macam awak dekat sekolah. Kalau awak tak tahu, awak kena tanya siapa? Awak kena tanya cikgu. So dalam buku tu, dia bukanlah cikgu yang tolong dia tu, tapi orang yang dia kenal. Orang lagi besar daripada dia. So sebabkan orang tu dah tolong budak tu untuk selesaikan masalah dia, orang tu dikira siapa? Cikgu gitu. So bila dia jadi orang yang bantu tu, abang sampaikan abang tuliskan dalam buku tu untuk sampaikan ke orang. Siapa pun yang ajar kita, tak kisah cikgu ataupun siapa, orang yang kita tak kenal sekalipun, dia adalah cikgu kita. Contoh, awak tanya dia, seorang tu tanya dia sesat jalan, awak tanya dia, kat mana nak berjalan pergi sini? Dia pun tunjuk. Adakah dia dikira apa? Cikgu. Dia dikira sebagai cikgu kita sebab dia tunjuk arah kita. Dia yang membantu kita. So orang yang tunjuk, bantu kita, tunjuk ajar dekat kita, orang tu ialah dia ada satu manfaat yang Tuhan bagi dekat dia. Cikgu-cikgu kan. So satu manfaat yang kira kalau kita buat baik dengan cikgu tu, kalau cikgu tu mendoakan kita akan dapat lipat kali ganda. Sebab
orang yang mengajar kita ni dia ada satu power lah. Manfaat. Kalau orang tu manfaatkan ilmu dia, orang tu ikhlas ajar kita, semua tu ialah darjat yang paling tinggi sekali. Sebab ilmu ni takkan pernah mati sampailah kita mati nanti. So ada je ilmu, orang bagi, kita ambil. Sama ada kita nak terima ataupun tak, bagi abang terpeluang dekat diri sendiri. Mana yang baik kita terima, yang mana buruk tu kita biarkan lah. So macam tu lah. Sasaran abang sampaikan apa yang abang nak keluarkan daripada percakapan, abang tuliskan dekat buku supaya orang daripada umur yang macam awak, sekolah rendah, sekolah menengah, dapat lebih banyak membaca dengan benda yang mereka suka. Contoh buku sukan, abang tulis buku tentang sukan kan. So ada orang yang minat sukan, si sukan ni umum, lelaki dengan perempuan boleh baca, tak ada masalah pun kan. So abang memang fokuskan dekat sukan, which is abang balancekan sukan dengan membaca. Okey. Bagi Nael pula, macam mana Nael menyeimbangkan kedua-dua bidang? Belajar dengan main bola sepak. Dan apakah cita-cita Nael? Cara menyeimbangkan dua-dua ialah saya menyiapkan kerja sekolah dulu kat sekolah, tanya kawan, lepas tu barulah pergi latihan ke pergi lawan ke. Habiskan kerja sekolah dulu apa semua, baru pergi latihan. So maksudnya pagi awak training hari biasa, sesi latihan hari biasa. So pagi awak pergi sekolah, tengah hari, petang awak pergi training pukul 5 sampai pukul 7. Macam tu masa dia. Okay, faham. So awak tak ada sekolah petang? Ada kapok. Dah, sekarang masih sekolah? Sekolah. So maksudnya awak keluar kafar, baru awak pergi training, macam tu? Daripada sekolah kafar pergi training terus, ataupun daripada sekolah kafar balik rumah dulu pergi training? Balik rumah dulu. Okey. So dekat je lah dia punya tempat latihan dengan rumah awak. Faham. Sebab suasana tu sama macam abang waktu kecil juga. Petang-petang memang abang suka keluar rumah. Keluar rumah bukan pergi melepak, tapi pergi main. Tak kisah main apa pun. So abang pernah hidup dalam suasana tu dekat asrama pun. Abang pernah duduk dekat sekolah sukan, which is bukan abang training petang je, abang ada training pagi juga. Sebelum pergi sekolah, dekat sekolah sukan, pagi tu pukul 6 sampai pukul 7 ada training lagi. Training tu buat apa? Lari track. Lari berapa round? 10 round. Lari setengah jam, lari 1 jam, buat sprint, buat mobility, buat interval running, buat free run. So bila sesi tu abang dah start daripada abang sekolah, benda-benda tu abang dah buat daripada abang sekolah, hingga hari ni abang masih buat. Kalau sebelum pergi sekolah ataupun pergi kerja, abang bangun awal dan abang akan jogging pagi sebelum abang pergi kerja. Jogging tu tak lama pun, dalam 1 jam 30 minit pun dah cukup. Kau sempat lagi pergi jogging? Sempat. Kalau awak nak boleh je. Sebab subuh dah awal kan. Lari sebelum subuh sampai pukul 7. Pukul 7 awak dah boleh ready untuk pergi ke sekolah. Tapi kalau tak pun, bangun awal 5.30, pergi lari dulu. Habis lari baru pergi solat subuh. Lepas tu barulah awak rasa perubahan dekat diri awak tu sebenarnya. Dia feel, dia rasa macam awak dah hidup 5 jam sebelum. Awak dah bangun daripada tidur 5 jam sebelum. Sebab pagi tu awak dah rasa aktif ya. Kalau kita bersukan, kita rasa aktif kan. So bila aktif tu buat kita rasa segar. So kalau segar tu pergi sekolah, awak akan rasa mengantuk ke? Tak. Sebab masa kat sekolah tu dah cantik dah. Bila pagi sampai rehat tu, memanglah masa tu yang paling peak sebelum awak aktifkan balik diri awak dengan sarapan pagi kan, waktu rehat. Time tu lah awak bercakap, awak makan, awak buat apa semua untuk awak refresh balik separuh masa yang kedua pula. Kalau awak tak refresh waktu awak rehat ni, separuh masa kedua ni awak akan mengantuk,
awak akan lemau. Awak akan jadi macam tak aktif. Nak terima ilmu pun lah. Mengantuk. Betul tak? Lagi-lagi bila dengar orang bercakap. Betul? Lagi-lagi bila dengar cikgu bercakap. Kan? So, benda tu main peranan dalam hidup kita. Kalau kita nak aktif, nak terima benda tu dengan cepat, kita kena aktifkan diri kita. So, itulah yang membuat daripada dulu. Dan bukan setakat petang je. Pagi dah lari. Petang pun lari lagi. Sebab benda tu mudah. Tak susah pun. Oh, abang hidup adalah aktif lah. Kalau tak aktif tu rasa bosan, boring. Bagi abang boring. Abang tak suka duduk dalam atas katil, main telefon, tengok TV. Tak. Abang suka explore. Abang pernah tidur dekat hutan. So benda-benda tu feel abang rasa satu benda je. Abang tak pernah merasa yang duduk lautan sorang-sorang. Tapi benda tu abang kena buat sebab kan abang tengah race. Abang tengah dalam event. So event tu memang start pukul 12 malam. Habis masa event tu pukul 9 pagi. So dalam masa tu awak kena run sepanjang malam dalam hutan. Awak ngantuk ke, awak sakit ke, awak kena survive sendiri. Awak kena hadap sendiri. Apa yang awak kena buat? Itulah cabaran dia. Awak kena ada cukup training, itu semua. So sempat tak sempat tu semua dekat diri kita lah. Nak ataupun tak nak je. Semua benda tu masa kita boleh adjust. Awak lari 15 minit ataupun 20 minit. Kalau awak laju, awak dah boleh dapat 4 ke 5 kilo. Itu dah sangat-sangat terbaik dah. Sebab ada orang sekolah, budak sekolah yang macam awak berlari 5 kilo dalam bawah masa 20 minit. So 1 kilo dia berlari dalam masa 4 ke 3 pace. So benda tu nak kena ada training. So tak mustahil pun tak boleh buat. Nak tak nak saja. Berani atau tak untuk cuba. So abang berani cuba, that's why abang boleh buat. Kalau abang tak cuba, awak rasa abang boleh buat? Boleh. Tak boleh. Ya, pasti mereka mesti ada idola. Jadi apakah idola Encik Syah Mazlan? Idola abang? Idola bola sepak. Idola bola sepak Sebab sekarang dah more to World Cup kan. Idola abang hidup daripada abang kecil. Dan idola abang sekarang dah tak main bola dah pun. Kan. So sebab kan minat tu daripada kecil. So nak cakap idola tu, idola individu kurang lah abang nak bagi tahu. Itu kalau kat Malaysia idola abang untuk sukan bola sepak, abang suka Safi Salih. Sebab Safi Salih dia adalah seorang striker yang ada shooting accurate, ada passing accurate, dan dia ada power. Dia boleh lari, dia boleh shooting, dia boleh buat semua benda. Dia pernah buat gol lipat. So Safi Salih memang dia berbeza posisi dengan abang duduk dekat posisi defense. Tapi Safi Salih duduk dekat striker. Tapi abang minat dia sebab dia ada personality yang orang lain tak ada. Dia pernah jadi captain. So, dia boleh conduct team. Dan dia boleh buat gol. Dia boleh buat assist. Dia boleh ambil free kick. Dia boleh shooting. Dia boleh dribble. Dekat Malaysia. Dia dah tak main bola dah pun sekarang. Kenal Safi Salih? Kenal. Kalau tak kenal tu susah lah. Sebab dia masih abang tengok di mana aktif dekat media sosial. Safi Salih. Sekarang dia jadi penyampai radio. Era. Kan? Nampak? Daripada seorang aktif yang bersukan, sukan dia tetap ada. Dia ada kelab dia. Dia masih bersukan. Tapi dia dalam masa yang sama dia ada kerjaya dia. Dia penyampai radio dalam sukan. Era punya. Kan? So Safi Salih lah salah satu idola abang. Tapi dia dah tak main bola lah. Cuma dia bukan dia tak main bola. Dia tak main bola di peringkat yang tinggi lah. Perlawanan intens. So untuk luar negara, favorite player yang abang suka dekat posisi abang iaitu Gerard Piqué. Gerard Piqué dan Puyol, defend Barcelona dan Spain. Tapi abang tak minat
Spain dalam World Cup. Abang tak minat Spain dalam World Cup. Abang minat klub lain dalam World Cup. Spain bagus malam tadi lah. Semalam je dia power. Sebelum tu dia tak power. Dia 0-0 lawan klub dengan 1-1 yang Spain. First game tu. Klub tu lawan Malaysia 0-0. Lawan Malaysia 1-1. Kelab yang Spain lawan tu kan 0-0 first game dia. Malaysia lawan kelab tu yang Spain lawan 1-1. So first game dia memang agak barai, memang agak tak menarik. Tapi semalam punya game memang cantik. Abang tengok game tu dan abang tidur pukul 3 pagi. Game tu memang sangat best. Gol pun 4-0 kan. So nak tengok seterusnya game pagi tadi Belgium tak ada dah. Sebab pagi nak kena bangun awal. So tak ada. So malam ni game dia Portugal. Game malam ni. So itulah dua orang individu yang abang minat. Dia punya dekat posisi abang lah. Cara bermain. Lepas tu dia ada karakter captain. Jerat fikir pernah jadi captain. Poyol pernah jadi captain. So bila abang duduk dekat situasi tu, abang bermain ibarat macam mereka. Itu dekat posisi abang lah. Tapi kalau orang selain daripada tu, orang yang abang minat iaitu CR lah. Cristiano Ronaldo berbanding Messi. Itu dia. Sebab dia ada family dan dia ada jiwa yang sukan. Daripada umur dia berapa sampailah sekarang umur dia dah 40 pun dia still bermain. So abang impress dengan dia. Walaupun dia dah berumur tapi dia masih bermain, masih aktif dan masih menjarikan gol. Itu abang respect dekat dia. So itulah 3 orang pemain dekat luar negara. Cristiano Ronaldo, Gerard Pique dan Puyol. So itulah 3 orang. Malaysia memang the one and only Safi Salih. So awak Nin? Bola saya Arif Aiman. Kalau kat Malaysia Arif Aiman. Kalau kat luar negara pula Sergio Ramos. Sekarang Sergio Ramos main kelab apa? Kelab Mexico. Kelab Mexico, betul? Okay. Ya ke? Bukan Inter Miami Bukan? Dia tukar? Okay. Sebab abang tak minat ni Sergio Ramos. Sebab Sergio Ramos abang satu je. Abang suka karakter dia. Karakter dia memang sangat ganas kan? Sangat pailang orang kata kan. Mana-mana dia nak pergi, dia nak buat apa dia buat kan? Sampai orang boleh kena cut kan? Walaupun benda tu dia berlakon. Dia memang sangat salah seorang kapten yang sangat power, sangat hebat. Abang tak nafikan. Tapi karakter dia tu abang kurang minat. Sebab abang bukan ganas dalam badang kan? Abang akan conduct the team. Kalau abang kapten, abang akan jadi macam Puyol. Garang dengan tim abang bukan garang dengan pihak lawan. Sometimes ada benda tu kita kena main peranan juga kan? Tapi karakter dia memang sangat-sangat hebat. Sergio Ramos. So Malaysia Arif Aiman itu memang idola semua orang sekarang. Bukan awak je. Nenek abang pun tengok bola dan dia memang sangat minat dengan Arif Aiman. Setiap kali tengok bola ke, Arif Aiman main ke? Nenek abang dah umur 73 dah. Tapi Arif Aiman yang dia kenal. Which is umur dia pun bawah daripada abang, Arif Aiman. So abang tak nafikan Arif Aiman memang semua orang tengah tergila-gilakan dia, betul? Okay? Kan? Asyik diorang jadi idola. Saya pun ada idola. Awak Wazif, idola awak? Idola dalam Malaysia saya minat Faisal Halim. Faisal Halim, okey. Dalam dekat luar negara saya minat Brazil iaitu Roberto Carlos. Roberto Carlos. Legend one lah. Legend lah. Faisal Halim. Kenapa awak minat Roberto Carlos tu? Roberto Carlos tu kan, dia punya shoot kan memang power lah, on top lah. Okay, shooting tu. Awak boleh buat ke shooting tu? Tak boleh. Dia memang tak ada tiru dia punya. Minat, dia mesti boleh buat. Dia mesti kita kena tiru dia macam dia. Sebab kita minat dia. Tak tahu lah teknik dia macam tu, tapi memang on top lah, memang laju lah bola dia. Teknik dia senang je, tak susah pun. Abang ajar saya lah. Apa pula ajar? Tapi serius, teknik tu tak susah pun. Senang je.
Satu benda je awak kena buat. Awak kena kuatkan kaki dia. Awak kena kuatkan kaki awak. Awak tengok, awak kenal Roberto Carlos kan? Awak pernah tengok betis dia? Tak. Aish, awak kena tengok betis dia. Sebab tu lah dia boleh shooting selaju tu, sekuat tu, sepower tu. Awak kena tengok betis dia. Betis dia memang seketul dan berbentuk. Dia ada bentuk yang, kalau awak tengok betis orang yang tak ada lemak, memang otot saja, dia akan ada shape. Dan Roberto Carlos punya betis macam tu. Ayah betis. Betul. Betis macam tu. Bukan peha tau. Betis. Sebab tu lah kaki dia kuat. Dan dia boleh buat shooting macam tu sebab tu. Kaki dia memang berotot. Awak kena tengok. Balik nanti awak search Roberto Carlos shooting. Awak tengok. Daripada segi dia pakai skin pun, awak boleh nampak kaki dia besar ni. Kaki dia kecil, tiba-tiba petak. Itulah otot betis dia yang buat dia kaki dia kuat. Roberto Carlos memang steady. Sebab saya minat Faisal Alim, sebab Faisal Alim dia boleh kontrol lah, dia boleh dia boleh tipu orang, and yang benda yang saya tak boleh lupa kan, yang waktu Malaysia lawan Malaysia lawan Korea. Yang dia buat daripada tepi tu, masuk terus. Senasib ke dia betul-betul buat? Dia memang betul-betul buat Betul buat. sebab dia boleh tepi tu memang tak logik tu. Yang keeper dia terkena tu. Okay. Tapi respect lah dekat Faizal Alim, sebab Faizal Alim dia jenis seorang yang pernah mengalami kecederaan yang teruk. Betul-betul. Tapi dia lawan kecederaan dia tu, sampai sekarang dia masih bermain. Betul? So abang respect dengan dia. Seorang yang hebat juga. Walaupun dah ada pernah mengalami kecederaan yang teruk. Abang rasa teruk. Tak semua orang boleh lawan penyakit dia tu, sebab asid kena dekat muka kan, asyik kena kat badan. So nampaklah perubahan dia sekarang macam mana. Daripada dulu ada rupa, sekarang rupa dia memang dah efek dekat muka dia. So abang respect dekat dia. Dia terus berjuang dekat dunia bola sepak kan. So tahniah kepada Faizal Alim. Respect Faisal Alim. Cukup sampai sini saja video ni, dan Abang nak tanya ni banyak-banyak ni. Abang nak tanya, awak tak bagi tahu pun. Awak pun senyap je kan. Awak nak tanya sikit boleh tak? Sikit, ambil masa sikit. Awak nak tanya, ni banyak-banyak ni awak main dengan kelab lah. Dengan kelab. Paling jauh awak main luar daripada Penang ni kat mana? Tak nilai. Kat Nilai. Tournament apa? Smart Plate. Ada tak? Tak ada kat sini. Tapi ada hadiah lah. Dapat nombor apa tu? Champion. Okay, tahniah champion. Abang tengok kat situ ada Milo. Cuba tengok Milo tu. Ni awak main dengan kelab? Dengan ni lah. Dia awak sini. Okay. Si Milo ni, abang pernah main tournament Milo juga. Tournament Milo ni abang pergi, dan tournament Milo ni bukan dekat Penang ke? Dia banyak kat Penang. Lepas tu nanti dia gaderkan jadi satu tempat kan? So awak terpilih ke? Awak pergi? Okay, sebab dekat Selangor pun ada juga tournament Milo ni. Sebab tak silap saya, dekat stadium dekat Padang JSA pun buat tournament Milo ni. Jadi tournament Milo ni daripada zaman sekolah abang pun. Bukan bola je, futsal kan. Abang pun pernah main tournament Milo futsal. Pernah pun champion dekat tournament Milo futsal. So pergi Milo, abang tak terpilih sebabkan abang tak dapat attend. Waktu tu Milo dekat Bangkok. Tournament Milo dekat Bangkok. So daripada tournament tu dia select mana yang terpilih, bawa pergi tournament luar. Dan semua benda tu terjadi main kelab lah, dan bukan main sekolah kan. Kalau nak pergi lebih jauh, memang kena beranikan diri untuk pergi main kelab lah abang rasa. So kalau pergi sekolah, paling tinggi kita boleh pergi wakil Malaysia, paling tinggi kan. So, tapi kelab, kalau kita main kat kelab,
kita dah wakil Malaysia untuk kalau kita lawan dengan negara luar. Tu ibarat kita wakil Malaysia juga. Sama, tak ada lupa, tak ada beza. Okey, tapi wakil sekolah tu awak ada nama di kalangan sekolah. Jadi kalau awak nak pergi ke sekolah sukan, awak boleh gunakan tiket sekolah awak, dan sekolah sukan tak terima pun kalau awak ada tiket kelab. Itu abang bagi tahu. Kalau awak ada tiket kelab, awak hebat dengan tiket kelab apa semua, sekolah sukan tak akan terima kalau awak tak ada sijil daerah, sijil kebangsaan, sijil international. Kalau awak tak ada sijil ni, awak susah untuk masuk sekolah sukan. Abang guna tiket rugby je, abang masuk sekolah sukan, abang main kebangsaan Selangor. Macam tu. So banyak piala awak, tahniah. Abang pun tak nafikan dekat rumah abang pun memang banyak piala. So memang abang seorang yang itu sukan. Dengan dekat di kalangan adik-adik abang pun, abang yang paling aktif. So banyaknya medal abang lah. Tapi kat sini abang tengok banyak Johan Awak memang first 11 lah. Okay, tahniah Nail. Okay, tahniah Nail. Okay, teruskan usaha awak. Okay, teruskan. Encik Syah Mazlan ada ucapan apa kepada penonton di luar sana? Ucapan untuk pesanan terakhir saya buat semua yang tengok, buatlah apa yang awak minat dan jangan buat benda yang awak tak minat. Sebab bila buat benda yang awak tak minat, benda tu takkan membawa hasil dan awak takkan rasa puas. Tapi bila awak buat benda yang awak minat, walaupun awak baru buat 10%, awak akan dapat rasa kepuasan yang awak buat sebab benda tu yang awak minat. Sebab daripada dulu memang hidup saya suka buat benda yang saya suka buat. Saya buat benda yang saya suka buat. Sebab itulah saya bersukan. Saya aktif bersukan. So teruskan usaha. Kalau gagal sekali, awak jangan takut untuk cuba kali kedua. Sebab peluang untuk kali kedua tu tak pernah lari dekat orang yang tak pernah berhenti berusaha. Dan peluang tu sentiasa ada dekat orang yang terus berusaha. Itu sedikit pesanan dekat abang, untuk abang. Buat korang semua, buat adik-adik SK Pematang Tok Kandu. Sukan-sukan juga apa yang kita buat dekat sekolah, iaitu benda pertama akademik, iaitu ilmu. Ilmu, kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh buat apa-apa benda. Kalau kita tak ada ilmu, orang akan pijak kita. Tapi kalau kita ada ilmu, orang takut dengan kita. Tapi kita jangan gunakan ilmu kita dengan kekerasan. Kita cuba gunakan ilmu yang kita ada dengan kelembutan. So ada benda yang awak rasa awak boleh buat, pergi cuba. Jangan takut untuk cuba, sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu yang kita boleh buat ataupun tak. So itulah sedikit yang abang boleh sampaikan pesanan buat siapa yang menonton video ni. Okay, so Nael pula, macam mana Nael? Try main je semua sukan. Kalau tak try nanti tak tahu apa apa yang kita boleh buat, yang kita boleh main. Okay, lagi itu je. Okay, Wazif. Ucapan saya kepada semua, korang main sukan, main-main, belajar pun belajar sungguh-sungguh, and belajar yang elok-elok, jangan buat benda bukan-bukan, dan fokus untuk masa depan. Fokus untuk masa depan. Okay, ni cita-cita. Wazif ada cita-cita? Ada. Apa cita itu Wazif? Tentera Udara di Raja Malaysia. Wow. Okay, awak ada family yang tentera? Tak ada yang tentera sangat. Tak ada. Okay, semoga berjaya Wazif, Nail. Apa-apa pun awak buat, teruskan buat sampai awak rasa dapat kepuasan dan sampai awak dapat hasil. Okay, terus berjuang. Jangan toleh belakang ataupun jangan banyak cakap. Pergi je buat dulu. Satu benda kita jangan banyak cakap, terus buat. Okay, berjaya tak berjaya,
Itu nombor 10 punya cerita. Yang pertama, cuba buat, barulah kita dapat hasil. Okay? Okay, Wazif, Nail. Right. Okay, sampai situ daripada saya. Kru TV PSS Tops. Akhir kata daripada saya, Majadah Wajadah. Siapa akan berusaha, pasti akan dapat hasilnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.